Mazida fi ilmi Musa wal Harun. Ditambahi Allah ilmu Nabi Musa dan Harun. Nabi Musa suatu waktu bercerita sedang baca ceramah di atas mimbar. Kemudian umat bertanya, "Hai Musa, siapa yang paling hebat di daerah Bani Israel ko?" Kecik umat. Dengan spontan Musa dek lupa atau memang Allah membuat sandiwara kepada kek Musa. Lantang Musa menjawab, "Aku," kata Musa. Ketika Musa menjawab aku, anan timbul di Musa di sinan. Sombong. Sama je kini awak wirid. Bertanya awak kamu ku siapa paling hebat ambo atau sombong. Kesombongan yang timbul di Nabi Musa tadi ditumpal lah. Kecil Allah kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, alunan yang paling hebat lah. Alun engkau lah. Hebat baca ramah iya. Hebat tampil di hadapan masyarakat iya. Tapi kalau jo ilmu yang paling tinggi, alun engkau ilmu paling tinggi lah." Ciko ada hikmah bagi awak. Bu, awak ko banyak mana ilmu awak? Alun, ang ilmu mangku awak mencari ilmu ke surau. Ia itu tujuan awak tak? Bukan berarti orang hendak tiba ke surau hendak bamuah menuntut ilmu. Kalau hendak namuah menuntut ilmu, nan santiang diri seorang dia kecil, dia teka sombongannya, nyundak ke guru dah, nyundak ke menuntut ilmu dah. Kaji orang di surau, itu ke itu je. Sumbayang, puasa, bazakat. Sumbayang, puasa, bazakat. Dan tak ke guru. Baguru. Manusia ni hendak namuah baguru, guru setan. Tu dari nali dah bahas tu. Kuado orang mengaku hebat, sombong setan itu. Batu karena tu. Jadi awak aku manusia yang lemah. Sedangkan Nabi Musa lah ditumpah di Allah. Tu mangku awak dah boleh sombong. Kau hebat awak, lebih hebat orang pada awak. Kau padi awak baca ramah, mengaji, hebat orang pada awak. Kau padi awak mendoa, lebih santiang doa orang mustajab pada awak. Tidak ada arti kita sombong. Karena sombong adalah milik Allah. Bawanya kita sebagai hamba Allah, manusia yang lemah, lembut, rendahkan hati awak serendah pantai mutiara di pantai. Tapi tinggikan cita-cita awak setinggi bintang di langit. Ulang balik. Rendahkan hati awak serendah mutiara di pantai. Tapi tinggikan cita-cita awak setinggi bintang di langit. Kok cita-cita boleh tinggi, tapi rendahan hati awak. Orang yang rendah hati dengan banyak berdoa, menjauhkan kesombongan, tutur sapa sesamanya, maka orang tadi sukses dengan izin Allah Subhanahu. Mana dulu aku sombong cik-cik. Ya tak? Lalu di muka awak kau namanya pul. Tu siapa tu? Siapa tu? Oto tu. Iya. Ancak oto le serpi oto Lari sapo nyulengah. Lu siapa bau? Minggir. Corona. Amangku awak anda boleh sombong. Karena sifat sombong tertuju hanya milik Allah. Tapi jangan terlampau le banala. Sado juga ni sapo Nampak kucing sapo aja. Adalah cicik tu. Sado je sapo
Jadi awak sedang-sedang. Kulu amrin ausutuha. Satiuk karajo kau sadang elok. Terlalu sombong. Itu milik Allah. Terlalu rendah hati. Lain beko rendah hati elai. Menjilat tibu. Nabi Musa senang baca ramah. Ditumpahlah oleh Allah. Wahai Musa. Belum engkau yang sampal yang hebat. Belum engkau yang tinggi ilmu. Apalagi awakku lama. Ilmu awak masih kurang. Iya toh? Mana kita tuntut ilmu. Tulubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu sekalipun ke negeri Cina. Ndak kampung awak dia dah. Kacino kina awak disuruh dia Nabi. Utlubul ilma minal mahdi ilah ladi. Tuntutlah ilmu dari hayuman sampai ke liang lahat. Ndak ada batih menuntut ilmu dah. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa. Laksana omaku aku ada kecil inyo. Kecil inyo di lagu ada aku dah. Dari kete awak belajar. Dari hayuman. Kalau dari kete awak belajar tersimpan bagaikan mengukir di atas batu. Tapi kalau lah tua, lah bau mua, lah sibuk, lah heboh jokarajo, lah galau. Siang dewa, asak dewangan suo dewa. Kalau tua kau banyak lupa. Kadang-kadang di tangan ni lah yang ditanya-tanya. Mana dia yang tadi? Di tangan ni lah yang lupa. Kalau laki-laki kapia sihat. Mana kapia koran? Sekolah datang tadi atas meja. Tu ni mau awak tahu kapia ko aju-aju nak macam. Atas meja. Tu di tangan aja tu. Astagfirullahalazim. Iyo. Tu kalau lah tua awak lupa. Iya boh. Lebih-lebih tambah tua, tambah lupa. Orang tu tua kau dua je nak lupa je. Ibu-ibu kau nak kalau lupa semua duit dua. Tu nak pernah lupa tu. Nampak tamu tanya ada ke pangke anduang wa. Asia tu kan suntiang anduang dulu tak kena rendah. Waktu tu je nak dago ni tak kena. Dah tak kena. Jadi awak kalau belajar dari kete, dari hayuman, dari bau lagi awak lah diajar. Pangah diajar. Imbo ayah hai pajak. Indo pulang Indo. Aduh mak. Piala Malayan. Kau awak bagi Indo orang pulang awak. Dia dua. Kau laki-laki anak abangan. Iya. Awak abangan. Kau nampe orang je mabang kampe. Mengai duit dia tu. Ha? Tak tolong tu. Awak mabang anak. Walaupun babi saya. Mengapa ke dia itu? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Adik tu awak mabangan. Mana lo kata lenje? Yo tu nak tu bana, lambe lah. Uni tak kakau ke kamu ni. Tak kakau tu kau polisi tu ada anak. Tak kalau kamu tawa waang dah bah. Ya, lambe. Awak mabangan. Pulang awak ambil dua. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lai takatu anak wa dia zanyo dia ya. Lai takatu.
mati yang ayah anak awak tu. Awak tadi tahu. Ambo ayah anak awak tu. Alah kalai je. So, semakin ancak anak tu dia bangan, semakin tak simpan di pangan. Dia jatuh maja anak. Sabawa di dalam rahim bunduk. Sabulan air, sabulan darah, sabulan badan yang berkulit sarat tuai ditiupkan ruah. Lah bernapas awak. Sampai apa bulan? Sampai 9 bulan. Lah hidup anak di dalam kandungan. Tapi bang kau datang. Kau nampak? Dia terlampau dake dengan Allah tak tahu aja dia. Awalah tu lah. Kau dake wajah paham kepala. Pulangan sadue kepada Allah. Indahan dia Allah sama teman-teman. Allah tu ni dalam kandungan awak tak itu. Tak terasa. Tak ada ulita. Tak ada awi. Serayam bayi di dalam kandungan mencicipi ibu jari. Agak kau. Bakal luak. Ana dia baca subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Lahir kedua. Awak tangea dipicis pusat di setan. Ganggaman lapeh. Dalam kandungan kita berjanji. Alastu birabikum. Qalu bala. Antara benar. Kecuali kau aduh aku Tuhan kamu yuk. Engkau Tuhan kami. Awak kau sujud. Kau menyembah. Kau dake dengan Allah. Kau melaksanakan perintah Allah. Dipicik pusik di setan. Ganggaman lapeh. Awak tangea. Taraso saduwe balia. Taraso lita. Taraso awui. Taraso manangi. Taraso buang ya gadang. Taraso buang ya ketek. Sangin juange. Amangku dibisiakkan kalimat tadi balia. Kalimat taibah. Kalimat Allahu Akbar. Awak ni itu. Bu. Lain minat tu awak memang anak tak tu. Badai beda je. Sekolah je kecil S2 je. Orang tu lalu setengah lain setengah hendak. Setengah lain setengah hendak kau apa? Setengah hurang setengah hendak. Oh minta tolong kau ya. Tu apa kau minta tolong nak rumah dah. Tak pandai. La ilaha illallah. Mangku awak aja nak awak dengan ni. Iyo tu. Aja. Sampai anak tadi pandai merangkak, sampai pandai manjulu, sampai pandai duduk main suik, pandai tagak, pandai malangkah salangkah, pandai berjalan, pandai balari. Iyo dah. Diajar anak awak. Dia ketik majar. Kalau lain dia kata alhamdulillah anak awak tadi lahado simpanan di dalam hati. Nabi Musa kita kembali balik. Nabi Musa sedang ceramah. Akhirnya Nabi Musa tadi menangis. Bercucu ia mata memohon kepada Allah, ya Allah aku. Allah tada orang mengecam basu awak nak paling hebat, basu awak nak paling santiang, awak nak paling pintar, awak nak paling tinggi ilmu. Akhirnya Nabi Musa menangis, memohon kepada Allah, ya Allah, pertemukan aku siapa gerangan yang berilmu tinggi itu. Kecuali Allah melalui malaikat orang yang tinggi ilmunya, tak pernah engkau lihat, tak pernah engkau jumpai, tak pernah punya murid, tak pernah maja, tak pernah tampil, tapi ilmunya tinggi. Orang yang tinggi ilmu tidak memamerkan ilmunya. Orang yang tinggi ilmu tidak berkuar dengan ketinggian ilmunya. Itu yang tinggi ilmu. Banyak diam, banyak tafakur, dekat diri kepada Allah, selalu dengan iringan ilmunya tadi. Nyobuik dirinya rendah hati. Oh, Nabi Musa ada senang hati dicari. Baca roh, kecuali Allah Ta'ala dia petunjuk. Baiklah engkau cari di pesisir pantai.
Nabi Khidir tu Nabi ndak ulul azmi, indak rasul pilihan. Kemudian dicarilah di Nabi Musa. Cara mencari. Cara mencari engkau cari kampir. Bawa beka. Balilah awak masyarakat sampai. Sampai kaji disabai di masualah nasi bakal di Nabi Musa. Nyoba jalan. Dibawalah awak masyarakat. Kecina Allah. Dimaidui luar masyarakat kau beko. Sinan Nabi Musa. Nabi Khidir. Pergi berjalan. Cari. Di mana dua? Di tepi pantai. Asal mencari. Bawalah awak masyarakat sampai. Dimaidui luar masyarakat kau beko. Sinan Nabi Khidir. Akhirnya Nabi Musa berjalan. Berjalan menyisiri pantai. Dia lama lambat berjalan. Nampak di sebuah batu. Nabi Khidir, Nabi Musa tidur di atas sebuah batu. Dia tidur terlalak. Sadang lalak. Tak sentak. Upui lawak na dalam kampir tadi. Lawak maksiat, lawak dalam hati tadi duit. Aneh lawak tadi membalah lawik tak ada. Akhirnya diturik dengan Nabi Musa. Upui di sini bertemulah dengan Nabi Khidir alaihi. Sebab Nabi Khidir, kecil Nabi Musa, ke Nabi Khidir, wahai guru. Ambolah berdosa. Allah timbul kesombongan. Lupa diri. Merasa nak paling hebat. Merasa nak paling santiang. Tu apa gerangan? Ambo disuruh oleh Allah menuntut ilmu dengan engkau. Aneh kecil Nabi Khidir. Lah Allah menyatukan Nabi Khidir ku tinggi ilmu. Tapi tu tetap rendah hati. Anak kamu tunjuan. Nado nanti ambo. Tu dalam isi itu. Anak kali tunjuan. Nado nanti ambo. Kalau jauh paham lah dalam tu. Anak kali tunjuan dah tu. Rendah hati Nabi Khidir. Inginlah arti mana dilunak juati Nabi Khidir. Nah tentu dia mau nampak ambo ingin bagaja. Ambo ingin menuntut ilmu. Nah talo dia engkau do Musa. Talo. Nah talo. Ada di belah. Tapi ada syarat. Kita berjalan berdua. Tapi suatu waktu ada keraju aku nang ganji. Jangan kau debat. Ndak. Kalau engkau debat. Kita berpisah. Jadi cerita tadi tu. Apa tu nak hadir. Dia tak boleh di debat. Awaknya berguru lah tu lah. Kau berguru awak nak ganji. Tapi kini tak boleh tu lah. Kalau dulu you ganji. Jadi debat. Oh puan Nabi Khidir tadi. Berjalan jadi Musa. Satu berjalan di tepi pantai tadi. Bersobok dia kapal sampan gancak. Dia ambil sampan gancak tadi ku dibawa ke tengah laut. Disuruh Nabi Musa naik kata kapal sampan tadi dimasukkan tibu di balik ombak. Saelo-elo di dayung tibu di tengah-tengah. Satu tibu sampanku di tengah-tengah. Dia Nabi Khidir Musa saja ada dua. Ayah dalam. Dia ambil pato. Pato ni tentu dewa. Apa pato kok? Kapak. Ayo. Dia ambil kapak tadi. Dia ambil pato tadi. Dipakui sampan tadi di tengah-tengah. Kapan kau boleh kata? Dipakui siko. Dipakui siko. Dikupai papannya dicampaknya. Tu sompong sampan tadi. Tapak kiat Nabi. Khidir. Apa kerajaan kau mati nawak di tengah laut. Laut dalam. Sampan gancak. Engkau kupak dengan pato. Kamu bunuh wadan kau. Aceh Nabi Khidir. Lah mulia yang debat dan. Walau berjanji bersundak kamu debat. Di mana kau debat aku? Kita berpisah. Oh iya lupa. Maaf ya. Kalau orang awak kan lah tu mudah tak. Kalau lupa sekali minta maaf. Maafkanlah daku. Kalau dia awak tiada maaf bagimu. Nabi Musa. Tak mau. Sekali dia mau. Kemudian keluar Nabi Khidir dari laut. Tiba di tepi laut dia tahan sampan tadinya berjalan ke masuk kampung kalau kampung. Tiba dia rumah orang yang minta sedekah. Assalamualaikum.
Sadakala bo, agen nasi, polita, 3 hari nak makan. Acik Musa lampau tele berjauh ni. Tak nasi kau mau orang. Dah ada nasi dah, cakap temah. Dah ada nasi nan cara nagasan ke nak dah. Tu ayam nak busuk gai nak. Jalan lihat. Tiup berjalan, tiup mah lah. Tiup jalan, tiup mah lah. Dia lah panik berjalan Nabi Musa. Kalau mengecek je lah mati lah. Kamu dia baik je lah. Tapi lah mati je boleh. Kalau madu cuma 2 watt je kerja. Tak kerja. Mamaki lah gaya. Wah lah tu lah. Kau tiba orang maki aku mawak lidik dia bagai. Iyo benar. Assalamualaikum. Sedekah lama pakai mengaji di surau. Cewek jawab tak mau lu kia aja tu. Mau lu kia aja. Tak mau lu kia jawab dah. Waalaikumsalam. Lah dijawab Waalaikumsalam. Tak ada kecil je tak ada. Kalau lu sudah dijawab Waalaikumsalam. Mau lu kia. Yo dah. Aku ada lagi ya. Kadang dia muah bagi pir potanya. Wak pakai kau tiap kumah bagi panjang ni. Tak ada bagi kereta nak pasal lang untuk pakai. Ada lah tau. Kadang orang baca jadi mana. Opo capek kali sabui. Dia lapan berjalan. Paui lalita. Nampau mah condong lah malako. Umah kayu ko condong. Lapata nasu Ada berapa? Lapata. Kalau dulu mah orang pakai anu dah. Ada berapa? Pakai pila. Lapata pila tadi. Mana kata nak. Diambil kayu ditupang rumah orang tadi. Si Musa lah karena dopa jauh. Namu orang bagi sedekah, namu orang bagi nasi dah. Rumah orang tadi ditupang lagi. Tak tolong Musa. Sasa tolong tak? Nau. Ya tolong aja baik. Karena jual dia seorang. Dia kayak tadi ditupang seorang. Yo kamu numpang tadi dia bayar Musa. Kidir, tele angko. Akara juang ko. Lah jalai dak muah orang bagi nasi, dak muah orang bagi makan. Tuang tupang rumah orang bawa. Dak ang dia bayar dan belia. Lah dua buat. Si kau pisah lah wak lain. Oh dah. Mau. Sekali kau mana. Mana. Mana aja boleh. Rumah tadinya berjalan. Sekali kau Musa kuang buik sekali le ndak ada maaf dah giang lah doa. Jadi belah. Berjalan Nabi Khidir. Masuk kampung keluar kampung, masuk kampung keluar kampung tanpa anak ketek sekadang kau dia. Laki-laki gagah, lancak, putih. Diambil anak ketek tadi, dilewa-lewa aja kan. Dilena-lena aja. Habis dilena dilambu yang tibu di batang kayu kadang mati sekali pacah kepala nak. Tapak kiat Nabi Musa. Hei nak Khidir, akar juang ko anak ini yang bunuhan. Jalan tahu dua jalan padenang, ketiga tiada maaf bagimu. Awak nak cedak. Mudah kok. Maaf kalau daku okey. Sekali di maaf cukup, ketiga tiada maaf bagimu. Goodbye ajalah kita lagi. Apa Nabi Musa? Terjadi perpisahan. Keca Nabi Khidir amailah. Iko akhir pertemuan awak. Awal perpisahan, akhir pertemuan awak. Di siko kita berpisah. Untuang jawi ketinggal di jawi. Untuang kabau ketinggal di kabau. Lah satu aku maafkan. Dua aku maafkan. Cukup ketiga ndak doa maaf bagimu. Berpisah kita di siko. Tapi sebelum berpisah, aku agihkan ikmahnya. Anak terjadi nanti go tadi. Nampak tamu sampan dan tabuak di tengah laut tadi. Nampuno sampanku adalah nelayan miskin. Orang bansai. Anaknya banyak kemakan. Satu-satu sampanku untuk menangkap laut. Matu pancarian dah Rajo di kampung tu Rajo Zolim. Mana tu Zolim diambil kalau ada punya orang nak rancak. Kalau nancak tu sampan kau diambil dia Rajo. Sabalun sampan samantaro anak orang kau banyak kemakan. Susah wehnya kalawi. Dan tabuak sampan kau, kalaulah tabuak terletak di tepi laut, kan tak ada orang yang kamu ambil. Tak nak muah Rajo ambil. Tapi walaupun dan tabuak sampan kau, tapi ia nak masuk dah. Tu cik kemah. Dan kedua rumah dan tupang tadi.
Nang punya rumah tu fakir miskin. Anak yatim piatu. Ayahnya mati. Induela meninggal. Ketika ayah Indue berpulang ke rahmatullah. Itu mempunyai hameh. Mempunyai harta warisan. Yang mana harta warisan dikumpulkan di bawah rumah tadi. Sementara rumah dan tupang tadi lah jatuh ke tanah. Kalau no jatuh ke tanah, lapuak dimakan dek tanah, dimakan di asai, dimakan dek kapindiang, dimakan dek aneh-aneh, habis rumah. Sementara anak dan yatim piatu, nan kadiagiah warisan tadi masih kecil. Andai kata habis rumah tadi, nanti lah data jo tanah, lalu yang baladang di sinan, di pangkue tanah ko, basobok arato warisan anak yatim tadi. Kalau ditupang umah kuah, ada harapan bertahan gak 20 tahun lagi, sampai anak itu dewasa. Anak ketiga anak ketek nanti lewa-lewaan tadi. Anak ketek tadi ayah juin dua muslim. Taat kepada Allah. Anakku rancak. Ayah juin dua muslim. Rajo di kampung tu rajo kafir. Andai kata gadang anakku nanti. Sekolah tinggi. Bagaja do rajo. Tinggal sama rajo. Menjadi anak angke rajo. Mati ayah juin dua. Koi duina ayah juin dua. Anaknya kafir. Sementara ayah Islam. Dekan anak ko masuk ke rajo. Jo rajo kafir. De Indu endak bisa jo ayah mandagah anak masuk kafir. Akhirnya anakku nanti kafir. Sabalun gadang. Dan bunuh anakku dalam keadaan tak berdosa. Ah, tu hikmah nanti go tadi.